Okey, nak check out selama 3 hari malam dan kita tidur. Orang ni kata 500 tak cukup. Tengoklah beg dia. Kiri kanan. Ini dikatakan beg beranak Bukan orang beranak, beg beranak. Okey. Inilah dia. Okey, kita di Tan Yada. Tan Yada ini adalah pusat membeli belah, oleh-oleh, souvenir. Ada tanah cantik, dia ada premium room. Dan kita nak makan kat belakang ni nanti, insya-Allah. Tan Yada ni terletak di Hat Yai ya. Sentral Hat Yai. Kedai ni adalah kedai souvenir yang baru lah. Dia ada jual t-shirt ni, macam-macam t-shirt dia ni. Harga pun sama lebih kurang lah macam tempat lain, macam kat Kaisun, Tan Yada Jadi selain beli t-shirt, dia ada jual baju-baju untuk tomoy ni. Ni untuk penumbuk tomoy tu, boxing. Ada t-shirt color-color, kemeja warna-warni untuk yang kemeja Hawaii, orang kemeja Hawaii tu kan. Ni lah. Ni kitchen, main advertise, beg-beg kecil souvenir lah, souvenir buat oleh-oleh untuk bagi kawan-kawan, belikan untuk anak-anak. Itu je jualannya. Sekarang kita nak sarapan di Ayutthaya Halal. Makanan kat sini memang sedap-sedap, power, mantap babe. Dia punya tom yum dia, perisa dia yang perisa asli. Lepas tu dia ada nasi biryani atau nasi komok. Memang sedap lah. Tempat ada aircon, halal toiba. Di sini juga dia ada jual macam jajan-jajan, ada pulut, beras pulut lah, macam-macam lah. Semua murah-murah. Ni dia, nasi komok atau nasi biryani ayam. Teh tarik dia memang terbaik, power tu aircon tu. Sejuk, selesa Market ni ada jual macam-macam makanan lah, kacang-kacang, makanan, ada juga jual baju-baju, souvenir, buah Yang luar ni dia macam konsep pasar malam lah, pasar tani tu. Dia ada satu lagi belah dalam. Belah dalam tu adalah macam-macam macam ni Ni kat luar ni ada buah, atau ada kedai minum. Ni jual buah, bunga. Dan yang paling best kat sini kacang lah, kacang gajus goreng, gajus bakar, murah. Memang murah kat sini. Lepas tu kacang memang sedap. Dia bagi test dulu. Sedap beli, tak sedap tak payah beli. Ada jajan-jajan, souvenir untuk bawa balik lah. Jajan nak bawa balik kan. Bagi anak-anak, bagi keluarga, kawan-kawan, jiran tetangga. Ini bagus ni. Tempat ni okey. Ni murah tempat ni. Owner pun owner Islam lah, Melayu. Melayu Siam lah. Tengok ni, kopok, kerepek, kacang lah. Ni kacang gajus bakar. Dan gajus goreng ada.
Memang murah lah, murah, berbaloi lah beli. Benda murah lepas tu sedap kan. Jadi ya, kalau datang ke Kim Yong Market jangan lupa lah beli kacang. Selain daripada kacang macam-macam ada. Kenal apa? 125 bang. Jual cara kilo lah. Jual cara kilo. Okey, ni Buah berangan Thailand cakap apa? Shop. Kau lah. Okey, kau lah. Air free minum. Okey, mai sini. Dekat Kim Yong Market tu depan ni, depan. Sedap ni. Okey, wah. Okey, ni jual buah-buah, jual buah berangan ni kalau nak masuk ke dalam. Tadi ni yang ni kaki lima kat luar. Jual-jualan di luar lah. Dan dia juga ada jualan di dalam. Di dalam bangunan ni. Ni jualan dalam bangunan. Dia ala-ala macam Pasar Siti Khadijah, macam Pasar Payang, Terengganu kan. Dia macam tu lah. Tengok masuk dalam ni. Jualan sama je, kacang, keripik, buah-buah, jajan-jajan. Ni ada masuk dalam ni lorong ni. Besar kawasan ni. Tak habis kalau nak jalan ni. Tapi jualannya sama je lah. Kain, baju. Tu lah macam ni tau. Buat ubat, minyak-minyak angin, kain ela, kain batik, t-shirt, belakang tu dia ada kacang-kacang sebiji macam ni Pasar Siti Khadijah Kelantan. Gitulah. Dia buat macam lot satu lot kedai kan. Nanti dipanggil lah orang mai murah-murah. Sawadekap, kap kum kap. Macam tu lah. Kalau ada duit, belilah. Kalau tak ada duit, kita tengok je lah. Cek pengalaman lah. Tak pernah datang sini kan. Cek pengalaman. Mana tu ada benda yang kita minat, kita beli. Ini keadaan dia. Keadaan pasar Kim Yong Market belah dalam. Yang tadi belah luar, ni belah dalam pula. Kalau nak explore ni besar ni. Tak habis setengah hari rasa. Jadi mana yang kita larat je lah kita pergi. Dah dapat barang kita nak, kita balik. Okey, ni kita keluar balik ni. Ni keluar kaki lima tadi kan. Kalau ni pun ada tepi jalan ni. Inilah Kim Yong Market. Ni dia punya pasar raya ni. Ada mall. Mall apa tu tak tahu, lupa nama dia. Okey, ni lah kawasan Kim Yong Market. Di luar kaki lima ada, di dalam pun ada. Ada jual buah semua Okay. Sekarang ni Tok Wan bagi coklat. Dapat jawab soalan. Jawab soalan pun dapat ya. Terima kasih Tok Wan. ขอบคุณครับ Tok Wan. ขอบคุณครับ Tok Wan. ขอบคุณครับทุกๆคนขอบคุณครับ Sekarang kita pergi ke CPE. Okey, jom kita pergi CPE cepat, nanti barang habis. Beli apa di CPE? Okey. Beli burger. Sana ada kafe Amazon, boleh ngeteh. Okey. Kita lagi 7-Eleven. Okey, dah ambil bakul. Kita dah ambil bakul tu. Lagi kita borong lah. Jom kita tengok apa dia. Okay, halal, tu yang halal produk ah. Ramai orang. Ada jumpa. Okay, halal ah. Pastikan halal. Ini berapa? Okay, sekarang kita di Pekan Danuk ni last lah, checkpoint last sebelum kita masuk border Kayu Hitam. Kat sini kita nak habiskan balance duit baht yang ada lah. Final shopping sebenarnya tu dah CVE tu. Tu CVE tu banyak stok
burger. Sambil tu kita makan tengah hari kat sini. Yang best ada daging danuk ni. Daging danuk. Tengok Haji Mano daging danuk teh ais. Tak lepas ni. Sini yang best kat sini boleh pakai ringgit Malaysia. Jadi kalau dah habis duit baht, boleh guna ringgit Malaysia. Beli oleh-oleh untuk bawa balik rumah. Ni dia daging danuk ni. Daging danuk, ayam goreng, teh tarik. Ni Haji Mano yang makanan ni. Memang power lah, insyaAllah. Okay. Bersama kita akan jumpa lagi. Thailand, goyang tangan sikit. La 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 ko. La 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 ko. Selamat tinggal. Perkata lakon, la 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 lakon itu selamat tinggal. Perkata pop. Go to Malaysia. Okay, alhamdulillah dengan izin Allah hari ni kita nak keluar Thailand dan masuk Malaysia. Jadi kami semua ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Tuan Thailand. Kampung Keras. Semoga panjang umur. Jumpa lagi. Pandai sudah. Tidak pandai lain. Dia puji Allah Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi insya-Allah. Baik beranak ni. Oh, semua beranak ni. Okey. Kita dah lepas duduk border, alhamdulillah. Dah lepas border. Hasil 3 hari 2 malam. Anyai. Jom nak balik. Okey, berhenti solat Zuhur dan Asar di Masjid Bukit Hitam. Kita alhamdulillah